Awak ingat awak datang kelas sirah cuma nak tambah ilmu. Tapi rupanya Allah nak tenangkan hati awak melalui kisah Rasulullah SAW. Bila awak penat, awak belajar. Rasulullah pun pernah diuji. Bila awak rasa sendiri, awak belajar. Rasulullah pun pernah kehilangan. Dan bila awak rasa hidup ni terlalu berat, sirah perlahan-lahan ajar awak tentang sabar, tawakal dan tentang bagaimana untuk tetap kuat walaupun hati sedang lemah. Kadang, kita bukan perlukan dunia yang lebih tenang. Kita cuma perlukan lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Dah tengok kan video tadi? Jadi saya nak ajak korang join kelas Daurah Sirah Nabawiyah pada setiap hari Jumaat jam 9 pagi di Kompleks Nasrul Quran.